Amazon meliputi lebih 5 juta kilometer persegi. Ia menyimpan lebih daripada 400 bilion pokok dan menjadi rumah kepada hampir 10% daripada semua spesies yang diketahui di planet ini. Tetapi apa yang membuatnya betul-betul luar biasa adalah apa yang belum kita ketahui. Sekitar 80% hutan hujan Amazon masih belum diterokai sepenuhnya oleh manusia. Penduduk asli Amazon telah menceritakan kisah makhluk pelik sejak berkurung lamanya. Di antaranya ialah Mapiguari, makhluk seperti slot berdiri gergasi. Ia bertaring dan berbau busuk. Ada yang percaya ia sebenarnya Megatherium, spesies slot purba yang tidak pupus. Selain itu, ada pula Yakumama, ular raksasa sepanjang lebih 30 meter yang dikatakan mampu menyedut apa sahaja dari sungai. Terlalu pelik untuk dipercayai, atau ia terlalu konsisten untuk diabaikan. Ahli paleontologi percaya Amazon adalah kapsul masa biologi. Di sini, beberapa spesies mungkin tidak pernah berevolusi, tetapi mereka hanya bersembunyi. Arapaima, dikenal juga sebagai Pirarucu, adalah raksasa air tawar terbesar di Amerika Selatan. Ia mencapai panjang lebih 3 meter dan berat sehingga 200 kilogram. Walaupun kebanyakan individu dewasa berada sekitar 2 hingga 3 meter dan 90 hingga 200 kilogram lebih umum. Ciri unik ikan ini ialah mampu bernafas udara macam amfibia. Arapaima naik ke permukaan setiap 15 hingga 20 minit. Ia mempunyai sisik yang keras macam perisai besi. Ia adalah perisai yang kalis gigi perdana. Warna badan gelap dengan kilauan merah keemasan di bahagian ekor. Ia nampak seperti ganas tetapi cantik. Arapaima hidup sejak jutaan tahun lalu dan hampir tidak berubah bentuk sejak zaman purba. Ia dianggap sebagai fosil hidup kerana struktur badannya sangat primitif dan unik. Sekarang, kita masuk ke dunia ular paling besar di planet ini, Anaconda hijau. Kalau Arapaima itu raja sungai Amazon, Anaconda hijau pula ibarat ratu gelap yang menyelinap diam-diam. Anaconda hijau adalah salah satu ular terbesar dan terberat di dunia. Mereka termasuk dalam keluarga Boidae dan ditemukan di Amerika Selatan, terutamanya di lembah sungai Amazon dan Orinoco, serta di tasik, sungai dan hutan hujan tropika. Dengan panjang mencecah 9 meter dan berat lebih daripada 250 kilogram, Anaconda hijau bukan sekadar ular. Dia ibarat otot yang hidup. Tidak perlu taring berbisa. Dia membelik, menghimpit dan menghancurkan hingga masanya tidak sempat menjerit. Masanya terdiri daripada haiwan kecil macam ikan dan burung hingga yang besar macam tapir, rusa, malah buaya kecil. Semasa di dalam air, dia seperti ninja. Semasa di darat, dia licik dan sabar. Pernah tercatat seekor anaconda menelan seekor jaguar muda tanpa kesan darah. Dalam budaya asli Amazon, anaconda dianggap sebagai makhluk keramat. Ada yang percaya ia penjaga sungai. Ada yang kata ia boleh menelan manusia hidup-hidup. Walaupun anaconda sering digambarkan sebagai pemakan manusia, tetapi faktanya, serangan pada manusia sangat jarang berlaku kerana anaconda biasanya menghindari konflik dengan manusia. Tetapi, tidak semua monster lahir secara semula jadi. Ada teori yang mendakwa ada kewujudan eksperimen biologi oleh pelbagai kerajaan dan organisasi rahsia pada era Perang Dingin. Amazon yang terpencil menjadi lokasi sempurna untuk menyembunyikan sesuatu. Satu lagi teori menyebut bahawa kerajaan atau organisasi rahsia menjalankan uji kaji genetik di tengah Amazon dan melepaskan spesimen mutasi ke alam liar. Kononnya, haiwan-haiwan luar biasa ini menjadi monster Amazon yang disaksikan oleh penduduk tempatan pada masa ini. Ada juga teori gila
yang mengatakan Amazon ialah Stargate semula jadi atau pintu kepada dimensi lain di mana makhluk pelik boleh masuk ke dunia kita. Kononnya, bunyi pelik dan cahaya di langit yang dilihat di Amazon bukan kerana petir, tetapi kerana ada aktiviti makhluk dari alam lain. Walaupun begitu, teori konspirasi ini tidak disokong bukti saintifik kukuh. Tetapi, Amazon belum diterokai 100%. Masih ada berjuta rahsia yang belum diketahui. Dan setiap tahun, saintis menemui spesies baru yang pelik. Biarpun tiada bukti rasmi, sejarah Amazon penuh dengan kehilangan yang tidak terjelaskan. Dalam pencarian kita tentang monster, kita sering melupakan raksasa sebenar, iaitu kerakusan manusia. Hutan ini kini diancam pembalakan, kebakaran dan perladangan. Jika Amazon musnah, para monster bukan sahaja akan hilang, tetapi dunia juga akan kehilangan sebuah dimensi yang belum sempat dikenali sepenuhnya.